5 jenis makanan yang biasa dimakan oleh orang Kelantan di waktu hujan, terutamanya musim tengkujuh. Seperti mana yang kita tahu, Kelantan ni seperti mana juga negeri pantai timur lain, negeri Kelantan ada satu musim hujan yang biasa berlaku pada hujung tahun, iaitu musim tengkujuh. Pada musim tengkujuh ni atau waktu hujan lah, orang Kelantan biasanya akan menjamu makanan yang memang sesuai untuk waktu hujan. Saya akan senaraikan 5 makanan yang orang Kelantan biasa makan apabila tiba waktu hujan atau musim tengkujuh. Yang pertama, pulut gaul kelapa. Pulut dia lembut, gaul dengan kelapa parut. Biasanya dimakan dengan ikan kering goreng lah. Simple tapi sedap. Yang kedua, putu halba. Orang Kelantan juga panggil dia kuih dalam kain. Yang ni memang favorit waktu hujan lah, dan biasa dijual di tepi-tepi jalan di waktu hujan. Ketiga, ubi kayu rebus cicah kelapa parut. Yang ni memang sedap lah. Lagi sedap dimakan kalau ubi tu masih panas. Yang keempat, tepung manis ubi kayu. Orang luar Kelantan biasa panggil lepat ubi lah. Tepung ni dibungkus dengan daun pisang dan dikukus hingga masak. Yang kelima, roti tongkat. Roti ni biasanya dibeli kat kedai lah. Senang nak jamu dan tak perlu nak masak macam kuih lain. Biasanya kalau nak cepat makan roti tongkat lah. Tapi yang paling penting, semua senarai 5 ni lagi best kalau dimakan masa hujan sambil minum kopi o panas. Itulah dia 5 senarai makanan yang biasa dimakan waktu musim hujan di Kelantan. Orang Kelantan, ada lagi tak makanan yang biasa dimakan musim hujan ni yang tak ada dalam senarai ni? Cuba komen.